Jangan tak semayang lagi dah, terus kena buat semayang. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Menyesal sungguh-sungguh. Tanda menyesal, dia sampai menangis, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tanda menyesal, dia malu dengan dosa dia, bukan dia bangga dengan dosa lama. Orang nak bertaubat tapi masih bangga dengan dosa dia. Contoh, dulu dia gambar free hair, gambar dedah aurat, ada letak dalam album tengah rumah. Orang datang tengok album, gambar aurat dia. Dalam FB dia lama-lama dulu gambar macam tu. Masih biar lagi orang tu tengok. Dan dia bangga pula tengok ni, saya dulu hero tau ni dia, saya dulu gangster tau ni. Bangga lagi. Mana taubat kamu? Tak menyesal ke? Tak rasa malu ke? An-nadam, rasa malu. Menyesal tu sampai rasa malu lah nak buka cerita lama. Oh tak nak. Kalau ada gambar kisah-kisah lama pun buang-buang, tak nak. Jangan kita bangga lagi. Kalau nak simpan juga lah, rasa sayang juga gambar lama ni, kenangan dengan pakaian yang tak selayaknya sebagai seorang muslimah, muslimin, kan? Tak ni simpan. Jangan bagi orang tengok. Di FB kita lama-lama tu padam, buang gambar tu, kan? Jadi yang tak boleh nak buat dah, kan? Tak boleh. Mudah-mudahan Allah mengampun. Tapi yang ada